Salaf seorang mana kata di kalangan mereka hak mengingkar kata zat Allah Taala tadi itu ada pada atas. Mana kata istiwa tadi itu makanah saja, bukan makna kata zat, bukan istiwa zat alal arsh. Ulama salaf seorang mana tidak tu katalah tu. Tanya mula. Hanya semula dah. Walaupun soalan tu nak belik. Siapa di kalangan ulama salafus salih dulu yang mengingkari kata Allah Taala tadi itu istiwa di alal arsh. Hak kata Tuhan tak ada atas, tak ada bawah. Tuhan tak ada atas, tak ada bawah. Di kalangan orang salafus salih ada kecil lagu tu tak? Tuhan tak ada atas, tak ada bawah, tak ada tu, tak ada ni. Gapo makna tak ada atas, tak ada bawah? Kalau makna tak ada atas haras, tak ada bawah haras. Kalau tak ada atas, tak ada bawah tu dengan makna tak ada bertepak, salafus salih semua isbat atau Allah Taala tidak bertepak. Tak ada bertepak dalam arti kata Tuhan tak ada di atas haras. Mana kata Tuhan tak ada buat apa-apa di atas haras, Tuhan tak ada tertinggi di atas haras, zat Tuhan tak ada di atas haras. Itu maksud. Ya, tidak bertepak. Allah Taala tidak bertepak, berarti aras tu bukan tepak bagi dia. Tapi dia istiwa di atas haras ke tak? Kena kata je isu muka ayat Quran. Memang apabila kata ayat Quran tadi hak Tuhan sebut dalam Quran tu, hak Dr. Royak Saning tu, mana tak istiwa ni Tuhan sebut dalam Quran. Kita tak ingkar hak ni. Kita tak ingkar. Tapi makna hak Tuhan nak tadi itu tak leh kita nak tahu. Tak boleh kita tahu makna hak Tuhan murad. Hak Tuhan maksud. Hak Tuhan murad, hak Tuhan nak hak mana. Hak Tuhan maksud hak mana-mana kita tak boleh nak tahu. Kita kena serah kepada Allah Taala bulat-bulat. Hak tu tafwid, tapi fil lughah tu maklum. Tapi makna murad Allah Taala nak ke mana tu? Siapa hak kata lagu tu doktor? Hak kata kita serah makna kepada Allah Taala hak murad Tuhan, tapi makna lughah kita tahu man minal ulama as-salafis salih. Imam Ahmad. Imam Ahmad atana la kaifa wala makna. Hak seperti nukil daripada kitab hak itu tu Imam Ahmad ada. Imam Ahmad nakkan lagi kitab apa? Nanti nak buka sikit dah, start. Ya. Sabar sikit ada dalam sikit dah. Sabar sikit. Sikit dah 5 minit. Sikit. Mana ni. Ya. Tanya mula, saya tanya mula kali lagi. Tanya mula lagi. Di kalangan ulama salaf seorang mana kata, hak rakyat kata makna hakikat bagi Allah tu kita serah pada Allah. Kita tahu sekadar makna lughawi ya. Hak tu pun luar pada tajuk dah. Tak, mana istiwa. Bukan doktor tak ada luar pada tajuk doktor rakyat sana. Ada ni. tajuk tadi tu gikok nu pula, gikok makna lain pula. Tak. Dia tanya hak luar dah. Tak ada tanya hak luar. Lain pula. Maksud hak yang kita tanya tadi itu lafaz istiwa, doktor rakyat tak boleh tahu sekadar dalam lughah. Tetapi makna hakikat bagi istiwa kita serah kepada Allah Taala. Siapa di kalangan ulama hak kata dengan itu pendapat? Ulama salaf. Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Ibnu Ahmad katakan seperti mana ada sebut dalam apa ni? Lum'ah i'tiqad bagi Ibnu Qudamah ni ada sebut atau mana? Lum'atul i'tiqad Ibnu Qudamah. Korang ke berapa doktor? Wa qala al-Imam Ahmad bin Hanbal fi qaulin Nabi innallaha yanzilu ila sama' ad-dunya. Sama apa akhir tu nu'minu biha wa nusaddiqu biha wa la kaif wa la ma'nan. La kaif wa la ma'na, makna kata makna hak yang zil di situ mana tak amruhu. Itu bukan makna ya Allah Taala kehendak. Tapi yang zil rabbuna memang Allah Taala raya, Nabi raya atau yang zil rabbuna. Ya. Khabar tu mana kata la kaifa wala ma'na, ini riwayat Hanbal ke riwayat siapa ustaz? Riwayat dia ni. Hanbal ke riwayat siapa? Kalau Ibnu Qudamah nakar riwayat Hanbal dhaif. Tak apalah tu di mana kata di sisi doktor, mana kata nak isbatkan masalah al-aqidah pasti mutawatir. Ini kalau jadi ahad, nak jadi sah. Tapi kalau riwayat Hanbal la yasih. Hak ni
La kaifa wala makna la yasih daripada Imam Ahmad Ibn Sebenarnya Hanbal. tajuk ni saya tak ada cerita. Okey. Sebab apa dia keluar ada tajuk. Kalau nak kecek, kalau nak kecek mula. Nanti semula. Bukan kata kita yang ini bukan semua dengan doktor. Bukan semua nah kita buat belakang. Ya, faham. Supaya doktor tanya apabila tajuk okey boleh tanya. Kalau luar ada tajuk. Sebab kata kita wari itu tapi salah ni ya serah makna bukan ya memang seperti kita wari sekadar apa yang diisbatkan oleh Imam Qurtubi bab jihad. Doktor tanya mari nak jangan pendetail ya kita bahas hak tu hak lain lah pula. Supaya sini saya tanya doktor, kata siapa hak kata di kalangan ulama salaf kata kita tahu makna saja tapi makna hakikat kita serah pada Allah Taala. Faham tak tu dah? So lagi doktor untuk nak sempurnakan masa 2 minit insya-Allah. Doktor faham lagu mana pendapat ulama salaf hak Imam Al-Bukhari bawa datang mari khalqu af'alil ibad. Tentang masalah istiwa juga. Hak doktor royak kata kita kena serah kepada Allah Taala bulat. Kita kena serah pada Allah Taala bulat, kita tahu sekadar makna lughawi. Imam Abdullah Ibn Mubarak dia kata kaifa na'rifu rabbana? Bagaimana kita nak kenal Tuhan? Qala fis sama'is sabi'ah ala arsyihi. Dia kata lagu ni di sisi doktor ni tajsim ke tak? Ya keluar ada tajuk rasa. Tak. Kalau kecek dalam nas, kalau kecek dalam nas Qurtubi. Kalau kecek dalam nas Qurtubi. Dak ya masalah sakut pau dengan istiwa tu. Kita alami kita tu mai kita ni. Dah. Hak ni sakut pau dengan istiwa tu. Kita tu boleh teruk kecek tak boleh tajuk hak ni sakut pau dengan istiwa tu. Hak doktor royak kata kita tak boleh nak faham makna. Kena serah kepada Allah Taala, kita faham sekadar lugah. Tapi hak ulama salah kecek ni bagaimana kita nak kenal Tuhan? Ya gaya atas langit yang ketujuh atas arash. Lagu ni tajsim ke tak tu? Jadi mujassimah musyabbihah tak? Bertepak tak? Fis sama'is sabi'ah 'ala al-arsyihi. Bertepak tak faham lagu tu? Kalau faham bertepak mujassimah. Makna kalau kata tak ada bertepak tak ada mujassimah. Dia bukan makna nak bertepak, nak ayat atas dia tadi itu ada atas arash bukannya tu arash. Adakah pegang lagu ni jadi tajsim tasbih? Kalau duk hak atau tak tupai arah tu bertepak ke tak? Kalau la fis sama'is sabi'ah tak boleh nak faham lagi. Dak saya tanya kali bertepak ke tak? Makna kata tupai arash. Tupai arash dak kita ikrar dah kata tak tupai arash tapi atas daripada arash. Ya mudah ya. Kalau bertepak tajsim, kalau tak ada bertepak tak ada jadi tajsim. Mana kata Allah Taala ada atas langit yang ketujuh atas arash sebagaimana pendapat Abdullah Ibn Mubarak ni tak jadi tajsim. Sebab dia tak ada bertepak ni. Sebab dia atas nung dia. Atas nung tu bertepak ke tak? Tak Lepas tu atas ya kalau tak ada bertepak ni dia tak boleh hoyak atau atas. Mula lagi. Dia tak boleh hoyak atau atas, tak boleh hoyak tepi, tak boleh hoyak. Kalau doktor tak boleh hoyak belakang depan atau bertepak semua. Pandangan mana kata khilaf dengan pendapat Abdullah Ibn Mubarak dan akidah imam-imam as-salafis salih yang ada dalam kitab-kitab mereka. Hak tu boleh buat kesimpulan. Ya kitab hak salaf ni kita nak tengok juga ada kadang dia masuk dia panggil jangan doktor kata madsus. Jangan doktor kata madsus. Saya tak ada kata nas tu madsus. Tapi kalau kita tengoklah kitab salaf ni kalau ada benda tasbih kita tawakal selalu dah kata benda tu benda kena cek sanak selalu dah. Kalau ada lah kitab salafus salih. Ini Imam Bukhari bawa datang mari. Bukan makna kata orang-orang lain Zahabi pemusahkan akan ini pendapat. Tak ada masalah lah. Maka insya-Allah kita nak mengkhitamkan masalah ni sekadar inilah kita boleh tanya akan Dr. Barakallahu fikum. Yallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berhujungnya dah dan majlis kita ni majlis ilmiah. Dialog di antara Al-Fadil Ustaz Dr. Aman Qasim Wan Abdullah Al-Azhari Al-Fatani di atas aliran mazhab Al-Asy'ariyah ataupun dikenalkan dengan Pak kita Aswaja. Dan di antara Syekh Dr. Wan Syukri Ibn Wan Ismail hafizahullah Al-Azhari Al-Fatani di atas mazhab As-Salafi dan Al-Athari. Maka kita tengok penghujungnya ni saya terima kasihlah kepada semua ahli pendengar pada malam Maha Mulia ini dan kita serahlah orang panggil kesimpulan itu kepada si pendengar masing-masing dan saya pun iktiraf kata para sarjana muda kita ni hebat belakang dua orang ni. Hebat belakang. Tapi apabila sekali terdengar daripada Dr. Aman pun orang panggil duk takut mentajsimkan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila ditanyakan kepada Syekh Wasyukri pun menafi gak tajsim. Maka
nak isbat nak lagu mana tu kita mari tengok sikit ya puca dah. Kita tengok tu ibarat hak Qurtubi saat ni tu, kita nak tengok sikit lah. Dan adalah salah orang salah yang pertama, tidak tutur mereka itu dengan nafi jihah dan tidak kecek dengan dimakian itu. Bahkan mereka itu tutur semua oleh kalangan mereka itu dengan menyabitnya Allah Subhanahu Wa Taala, menyabitnya jihad itu bagi Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana Quran tutur dan sebagaimana Nabi kita royak. Dan tidak engkar sore pun daripada salaf soleh bahwasanya Allah SWT istiwa di atas arasy hakikatan. Cuma hakikatan tu masih duk selisih lagi di antara Dr. Aman dengan Syekh Wan Syukri kita. Kita tengok situlah sebagai ibarat hak Imam Qurtubi. Kita pakai masa 3 jam pada malam yang maha mulia ini. Dan apa ya hak saya tu malam ni jadi tak adil, saya maaflah kepada pengikut masing-masing, terutama kepada tuai lah, tetamu kita Dr. Aman hafizahullah, dan kepada Syekh Wan Syukri, dan kepada semua pengikut FC masing-masing dengan kita i'tizar maaf semua hak jadi silap mulut ataupun kasar, suara kecek ataupun apa-apa saja, saya agak maaflah kepada semua pihak yang datang pada malam maha mulia ni. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basir bil ibad wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, Doktor.